Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Zazah. Dan Zazah bersama husband. Okey, kita buka puasa di sini di 19 Ramadan, iaitu malam ni malam 20 Ramadan, iaitu malam terakhir di bulan Ramadan. Malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kami berada di mana sekarang ni? Kami berada di Biryani Gam Batu Pahat. Mencari nasi biryani dan lauk-lauknya. Macam husband dia pilih nasi apa? Nasi berlaukkan kambing. Tengok-tengok. Okey. Husband dia makan nasi biryani berlaukkan kambing. Macam Zaza memilih nasi berlaukkan ayam bahagian peha. Memang Zaza pilih. Rezeki Zaza tinggal satu je. Ramai lain dah ambil. Maknanya tinggal satu Zaza punya je. Peha. Bahagian peha. Rezeki. Ramai yang minat. Kemudian air Zaza sama dengan warna pakaian Zaza hari ni, iaitu air kiwi. Okey. Ni air kiwi sama dengan warna pakaian Zaza. Nampak sama kan? Beg hari ni Zaza bawa beg ketupat daripada Datuk Seri Al-Syukri. Tu nanti kita buat video lain lah. Okey. Beli beg ketupat daripada Datuk Seri Al-Syukri. Belum raya lagi kita bawa ketupat datang ke sini. Okeylah, itu cerita lain. Nanti kita buat video lain tentang beg Datuk Seri Al-Syukri ni. Sekarang kita nak berjamu saya dahulu. Itulah, kita nak berjamu saya dahulu di sini, iaitu buka puasa di sini. Jumpa di video seterusnya. Jangan lupa untuk subscribe dan share komen YouTube kami. Kita tak selalu. Tak tahu sana.